selalu kejang kaki dekat bahagian kanan ini, macam mana kita nak urutkan. Sama juga konsep dia, kita follower nampak tak ini betis? Dia dekat sebelah kanannya. So dekat sebelah kanan ni, kalau follower nampak, boleh tap-tap screen dulu ah. So sebelah kanan ni, kita sapu krim dulu. Lepas tu, kita kena gunakan tangan kanan untuk urut. Banyak customer saya mengadu, dia kejang kaki dekat sebelah kanan sini. So, waktu dia kejang punya jam, you tengok ah, wah, dia satu beku dekat sini. So, master akan sapu krim dan dari bawah ni, kita tarik. Kita urut macam ini. Urut. Nampak macam simple tapi you kena golek dan tarik. Golek dan tarik. Lepas tu, dari bawah ni, turun, dari atas turun ke bawah. Dari atas turun ke bawah. Kalau dia ada water retention, kita jangan turun lah, kita kena tolak ke atas. Kena tolak ke atas. Selepas kita tolakkan ini urutan, kita sediakan satu kain, alright? Kita kena buat satu senaman untuk dia. Kita tarik. Tarik. Adalah tarik satu urat sampai ke bawah. Lepas tu, dia akan rasa banyak lega dekat bahagian betis tu. Kalau rasa itu bahagian betis sudah lega, boleh komen terima kasih.